kita dapati sistem pendidikan Malaysia berada di tangga pertama terbaik di peringkat ASEAN dan ke-14 terbaik di peringkat dunia. Jadi dengan kedudukan ke-14 dunia ini, Malaysia adalah satu-satunya negara ASEAN yang termasuk di dalam top 25 negara dunia yang mempunyai sistem pendidikan terbaik. Untuk itu mari kita lihat lebih detail lagi tentang pencapaian Malaysia ini. Kalah Thailand, Singapura. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asya Widinti Putri. Hari ini ada sebuah kabar lagi nih dari uncle, dari pakcik kita, Pakcik Masri Muhammad. Seperti biasa selalu mengirimkan video-video untuk kita ketahui bersama, untuk halayak ramai tahu gitu. Ada berita yang aku baca bahwa Malaysia sekarang menduduki posisi kedua-dua dunia yang memiliki IQ terbaik top dunia gitu. Dari beberapa negara Malaysia masuk 25 besar guys. Luar biasa. Nah, ini masih berkaitan dengan IQ, di mana ini pendidikan tinggi Malaysia terbaik di ASEAN. Marilah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Pakcik Masri ini guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidentiputri. Biar tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reaction ini. Are you ready? Let's go. Pendidikan adalah satu sektor yang penting yang dapat memainkan peranan dalam pembangunan dan kelangsungan sesebuah negara. Bagi negara kita Malaysia, melalui pendidikan ini akan lahirlah tenaga kerja mahir, pemimpin berwibawa dan juga masyarakat yang dapat mengukuhkan perpaduan kaum di antara rakyat Malaysia dan memastikan kemajuan dan negara kita berterusan. Jadi perbelanjaan yang besar yang diperuntukkan oleh kerajaan kita kepada sektor pendidikan ini setiap tahun menunjukkan kepentingan sektor ini. Ianya adalah satu pelaburan untuk menjamin kemajuan yang berterusan dan melahirkan modal insan kelas pertama pada masa hadapan. Salah satu komponen yang penting dalam sistem pendidikan di Malaysia ialah pendidikan tinggi. Melalui pendidikan tinggi ini, kita akan komponen dapat utama sektor pendidikan negara ataupun rakyat yang 18,1 berilmu bilion pengetahuan tinggi, berkemahiran tinggi dan sedia menyumbang kepada kemajuan masyarakat dan negara. Dalam tahun 2021, menurut Kementerian Pengajian Tinggi, terdapat sebanyak 20 buah universiti awam di Malaysia, 105 college community dan 36 buah politeknik. Sementara di sektor swasta pula terdapat 335 college swasta, 53 universiti swasta tempatan. Bentar guys, aku mau nanya, universiti awam ini apa ya? Sama college community, boleh teman-teman komen ya di bawah dijelaskan gitu, karena aku juga nggak paham nih apa nih University Awam dan College Community. 7 college universiti swasta dan 10 buah cawangan kampus universiti antarabangsa. Bilangan pelajar yang menuntut di semua institusi pengajian tinggi ini dianggarkan seramai 1.2 juta orang. Persoalannya sekarang ini ialah bagaimanakah prestasi universiti-universiti Malaysia di peringkat antarabangsa, dan inilah aspek yang saya ingin kongsikan bersama sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua di dalam video kali ini. Untuk tujuan ini, saya menggunakan QS World University Ranking, iaitu satu sistem ranking universiti global yang diterbitkan setiap tahun oleh sebuah syarikat perunding pendidikan yang berpangkalan di United Kingdom. QS World University Rankings ini adalah merupakan satu sistem penilaian yang paling terkenal dan diiktiraf secara meluas untuk mengukur prestasi universiti di seluruh dunia.
Saya paparkan di sini QS World University Rankings tahun 2025 yang baru saja dikeluarkan. Wow, banyak banget tuh. Jadi ada beberapa perkara masuk menarik yang dapat kita rumuskan di sini. Yang pertama, kita lihat 5 universiti daripada Malaysia tersenarai di dalam kelompok 10 universiti terbaik di Asia Tenggara. Universiti Malaya terus menjadi peneraju di tangga ketiga dalam ranking ini dan 60 dunia. Apakah ada yang diikuti nonton? Dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Sains Malaysia USM, UTM masuk juga. Universiti Putra Malaysia UPM dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Semua universiti ini tergolong di dalam 200 universiti terbaik di dunia. Daripada maklumat yang saya dapat kumpulkan, di mana kelima-lima universiti ini telah menunjukkan prestasi kukuh dari segi penyelidikan dan pembangunan R&D, penglibatan antarabangsa dan juga kualiti akademik yang diakui di peringkat dunia dan mampu bersaing di pentas global. 2025 ya ini Malah baru. jika kita Tahun kembangkan senarai ini kepada top 15, maka kita akan dapat lihat 8 universiti kita, iaitu lebih daripada separuh, berada di top 15 universiti terbaik di Asia Tenggara di dalam tahun 2025 ini. Masuk, dan Petronas. yang lebih membanggakan kita lagi, terdapat ada 2 universiti swasta yang tersenarai di dalam list ini, Indonesia iaitu 4. Thales University dan Thailand UCSI, University College Sedaya International. Saya berpendapat bahawa pencapaian ini adalah satu kejayaan yang membanggakan dan kita tidak boleh ketepikan begitu saja dengan pencapaian ini. Tetapi mungkin sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua akan bertanya, apakah maknanya ranking universiti yang tinggi ini dan adakah dia mencerminkan kedudukan sistem pendidikan kita sebenarnya. Jadi untuk itu saya ingin membawa perhatian sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua kepada satu kajian yang baru saja dikeluarkan di peringkat antarabangsa yang dikendalikan oleh sebuah badan berpengaruh daripada Amerika Syarikat dipanggil Insider Monkey. Dalam kajian ini dia menggunakan sebahagian besar daripada data-data QS ranking ini untuk menilai dan juga membentuk suatu indeks yang dipanggil Global Education Index ataupun Indeks Pendidikan Global. Mereka telah menggunakan 3 sumber data, iaitu bilangan universiti yang termasuk di dalam senarai QS ranking, yang kedua purata ranking universiti yang teratas, dan yang ketiganya perbelanjaan per kapita kerajaan terhadap pendidikan. Saya cuba paparkan di sini hasil kajian tersebut, di mana dalam tahun 2024 kita dapati sistem pendidikan Malaysia berada di tangga pertama terbaik di peringkat ASEAN dan ke-14 terbaik di peringkat dunia. Jadi dengan kedudukan ke-14 dunia ini, Malaysia adalah satu-satunya negara ASEAN yang termasuk di dalam top 25 negara dunia yang mempunyai sistem pendidikan terbaik. Untuk itu mari kita lihat lebih detail lagi tentang pencapaian Malaysia ini. Jadi kita dapati bilangan universiti Malaysia yang termasuk dalam QS ranking ialah 19. Mengatasi Indonesia 9, Thailand 8, Singapura 4. Kemudian purata ranking Universiti Malaysia ialah 478, di tempat kedua di bawah Singapura 252. Sementara itu Malaysia membelanjakan 3.51% daripada KDNK kita untuk pendidikan berbanding 3.05% Indonesia, 2.61% Thailand dan 2.39% Singapura. Dan akhirnya kita lihat secara
keseluruhannya, iaitu skor indeks kita iaitu 0.134, jauh mengatasi Indonesia 0.064, Thailand 0.056 dan Singapura 0.029. Maka akhirnya saya serahkan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua untuk menilai maklumat yang telah saya kongsikan ini. Saya sebenarnya tidak berapa selesa untuk declare sistem pendidikan kita berada di ranking ke-14 dunia seperti laporan ini. Namun oleh kerana indeks ini menggunakan sebahagian besar data ranking universiti kita, dan universiti pula merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan tinggi di negara kita, maka saya lebih selesa merumuskan bahawa sistem pendidikan tinggi di Malaysia berada di ranking ke-14 dunia dan terbaik di kalangan negara-negara ASEAN, dan bukannya sistem pendidikan secara keseluruhannya. Maka saya serahkan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua untuk menilai rumusan ini. Tak setuju, tak mengapa. Namun saya berpendapat bahawa sistem pendidikan tinggi kita sekarang ini berada di landasan yang betul terbaik untuk melahirkan modal insan yang berwibawa bagi menyumbang kepada pembangunan negara di masa-masa yang akan datang. Aku ada baca itu di website Vocat, kalau nggak salah, aku lupa gitu. Nanti aku cantumkan linknya ya, teman-teman bisa baca aja di sana juga. Tingkat IQ negara Malaysia itu berada di tangga 22 atau 23 gitu. Pokoknya masuk 25 top dunia guys. Terus disandingkan lagi dengan data-data yang udah dihasilkan, yang udah dipaparkan oleh Pak Cik Masri, salah satu yang terbaik di Asia Tenggara gitu. Bahkan ya, aku pernah baca juga di salah satu media sosial, banyak orang-orang Singapura itu menyekolahkan anaknya itu ke Malaysia gitu. Pertama, entah karena biaya yang lebih murah, lebih strategis. Yang kedua, bisa jadi juga karena pendidikan di Malaysia itu salah satu yang terbaik juga di dunia gitu. Bisa jadi hal yang kayak gitu kan. Data ini menjelaskan juga tadi guys, Malaysia masuk universitinya itu 8 di Asia Tenggara, Singapura 2, Indonesia tadi kalau nggak salah 4 ya, Thailand 1, yang paling banyak itu adalah Malaysia gitu. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next dengan pembahasan yang lebih menarik. Bye bye. Assalamualaikum.